Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita nak pergi rumah beraya. Beraya di Batu Pahat. Okey. Hari ini adalah hari Sabtu. Jom kita beraya ke Batu Pahat. Pakai baju merah. Let's go. Bye bye. Tahu beliau tahu kalau dia nak pergi dia masih ada badan sihat lagi. Itu habis kerja juga minyak. Baby tidur baby. Baby tidur. Sian dia ngantuk. Dekat mana ni? Paman juga. Tadi kau bawa cuma sendiri Wah, dik, mana dik? Majlis perkahwinan. Oh dia, mapak pengantin. Makan apa tu? Belum sampai kampung dah lapar. Mana Nur? Jajan pedas. Saya makan jajan pedas. Jajan pedas. Oh, makan jajan pedas tak apa. Ayam pedas tak boleh. Nasi pedas tak boleh. Lauk pedas tak boleh. Jalan jam. Sebenarnya orang-orang mesti di bawah makan. Mana lah benar pun kami boleh banyak ini pada kita pusat sakit. Anda lah memang tak raya tak pernah lama. Pada dah pergi Johornya beresnya boleh salah. Pada rumah kerja tu. Okey, kita dah siap solat. Dekat masjid apa ni, Dek? Dekat masjid Nur Hidayah. Nur Hidayah. Astagfirullah. Nur Hidayah. Yalah, Nur Hidayah lah nama dia, kan? Tapi apa? Kita dari rumah Tok Ngah. Kan kita nak gerak ke rumah Pak Dak pula. Lepas tu baru balik kampung. Ya. Dah 2:30 dah. Kita tunggu Umi dengan Jannah solat. Kat mana ya? Dah besok lah. Tak, semalam. Tu dia masjid. Esok. Mana Umi dengan Jannah dindong ni? Mana? Dia orang. Kenapa dia? Sekejap. Okey, sekarang pukul 3:02 kita bergerak ke rumah Pak Dak Daud. Mari kita. Lepas ni baru kita bergerak ke Batu Pahat Let's go. Mesti lagi ah. Tu. Nanti balik. Oh ni tu Sambung. balik sana lah. Sambung lah. Punya portion banyak. Abang kata banyak nasi je. Abang rugi Tak? Tak, nak sampai dah. Ini banyak lah, udah sikit je. Sampai dah. Udah sampai Oh my god. 5:46. Masuk awal. Juga tak putih ni dia ni. Ya, sudah sampai. Kesian dia. Yap Mak T tu. Tak yang depan makcik. Dia tu. Siapa ni Mak T kata? Dia tahu lah. Sampai dah Kampung Keluk Buluh.
Okey, sampai. Assalamualaikum. Kadika. Ada perempuan tu. Nurjannah nama dia. Nurjannah. 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 Ini mana tu mah? Anak tu. Jangan tu ya. Dia 6 tahun. Tahun depan dia dah 1. Dah matuk lagi. Atau rindu ni cucu. Makan. Ya siap putih. Mati kau dia ada dah dah. Ada Sama dengan mak lah. Tapi dia tak jumpa mak awak. Oh tak jumpa. Pasal mak awak lepas Johor dia nak pergi bercerai rumah kawan dia kan. Selamat Hari Raya. Jadi cantik pakai tudung. Adik makanlah tu pernikahan ni orang kata adik comel. Mana pernikahan? Dia tak jadi ke? Ya macam kalau dia tak. Dah simpan belum? Dah. Bye. Bye. Dia nak bye dah. Bye tu. Saya nak askar dunia ini. Cukup. Baca jabang. Bye. Cukup jabang. Cerita misteri. Wah, bakar durian ni apa? Kan? Bakar durian. Kita ke Parit Haji Salih Ros. Apa dengan makmur pula? Hari ni kita sama Pahat. Jika JB agak cepat. Okey. Tapi Remy jom kita jalan-jalan. Kami jadi Gimana? excuse me. Parit Haji Salih Ros. Tak pernah dengar. Oh, hari sampai lagi. Adik kena ingat lah nanti dah tua. Oh, yang macam ibu di kampung tu Bukan raja kan? Bawa di lampu. Raja kan ya? Ya, hampir sampai. Sudah tentu lah. Dek, jalan. Sebelum saya Dekat Parit. Mariana ni memang nak jadi isteri. Betul. Nanti kita je pihak perempuan. Silakan. Banjir kita naik perahu. Kita kena naik bumbung. Ayah, kalau banjir kita kena naik bumbung tu kan ayah. Naik bumbung siap-siap. Biar kita sampai. Lepas tu, kita tolong katak. Katak pun boleh tolong kita. Bersidai kau mancing ya? Maghrib ni balik. Mancing apa ni? Ada budak-budak di kampung ke sana semua kat sini ada budak-budak ni. Kaki. Ada oi. Kaki dulu. Saya dulu pernah kena lori bapak pijak. Titi dia best tu. Ayah, Bestnya. untuk kan ayah. Best tu boleh pak tu best. Nak anjing. Ha. Ini setikan duyung. Ha. Setikan duyung. Oh tak, Anis tak ambil. Kalau tambah order dia lagi banyak. Kita ke rumah Pak Ngah. Anis dia stop dulu. Sebab dia tahu dia tak boleh lah kat ni. 7.22. Sebab order ada. Lagi kita ke rumah Pak Lang Sebelum tu dah buka order lah ya. Tak buka order. Dia orang ni kalau buat makan. Macam orang tu dia minta Tengok. buat juga. Ya. Buat dia. Tengok dunia kalau makan dak ni. Buat. Mula halal juga. Habis dah dia kata nak sangat. Dia seorang ni. Order kita. Dari tadi melantak je. Buat macam 5 jenis. Sekali kan macam lebih 10 jenis. Okay, dah ada air lah. Kat air ni ada lubang. Tak dalam tapi besar ke kereta. Tadi tak nampak. Ya kata ya, dua rakam. Kepung bumi ke? Kita masuk ya. Dah sampai. Jom kita pergi solat dulu dekat Serang Bajuki. Lepas tu baru kita ke rumah Pak Lang. Berkembang seluruh halang. Jom. Yang kau sampai. Jom jalan-jalan. Jom sana.
Tu mana yang kat lampu kala-kala tu? Okey, dah selesai solat jamak. Kita kat Serong Bajuki Alhamdulillah, jom kita masuk rumah Pak Lang. Hei, baca jenah lah. Jom pergi rumah ni Pak Lang. Dah, jom. Balik dah. Balik jom. Okey tu. Ada lagi ke? Jana cakap apa Jana? Kalau tu Nak pergi mana Jana? saya sanggup bersih bawa ni. Jana, kamera cepat. Aku boleh bersihkan rumah aku sendiri lah. Nak Makan kat Astana. Ini aku nak tanya kau. Yang pasal kau asyik besar anak aku hari ni ha? jom. Kawan yang bawa tu Okey, kita makan dulu. 10.31. Ada apa? Guna air ni. Kenapa tak nampak pun? Dah sampai nampak rumah. Weh, 12.40 dah. Okey, sampai rumah dah. 12.45. Hujan lebat. Hujan rahmat. Okay guys, jangan lupa like dan subscribe Pak Ismail channel. Jom kita kejut sekejap ni. Oh Allah. Jangan abang. Come on. Come on. Come on. Jom. Kita orang tidur Bye bye.